Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, baru-baru ni saja, 26 Oktober yang lepas, Malaysia menandatangani satu perjanjian besar dengan Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Perjanjian Perdagangan Timbal Balas, iaitu ART, dan dalam bahasa Inggerisnya Agreement on Reciprocal Tariff. Bunyi macam berat kan? Tapi sebenarnya ianya perjanjian yang sangat penting untuk ekonomi negara kita. Melalui ART ini, kadar cukai turun daripada 25% ke 19% dan lebih 1,700 produk Malaysia, termasuklah minyak sawit, getah, koko dan yang lain-lain, dikecualikan terus daripada cukai. Great news for our local industry sebab produk Malaysia akan jadi lebih kompetitif di pasaran antarabangsa. Apa yang lebih best lagi? Perjanjian ini mengiktiraf Malaysia sebagai trusted trading partner kepada Amerika Syarikat. Ini menunjukkan keyakinan dunia terhadap Malaysia sebagai negara yang stabil dan berpotensi besar dalam ekonomi serantau. Dan jangan risau, semua aspek kedaulatan negara masih terpelihara sepenuhnya. Malaysia kekal dengan dasar yang tegas, iaitu larangan ekspor bahan mentah yang strategik. Kuasa menentukan status halal kekal di bawah kuasa JAKIM dan tiada syarat pembelian wajib daripada Amerika Syarikat. So guys, let's be clear. ART bukan perjanjian jual negara ataupun bukanlah perjanjian jual maruah negara, tapi satu langkah berani untuk membuka lebih banyak peluang dagangan dan pelaburan. Ini membantu Malaysia grow stronger, stand taller and shine brighter on the world stage. Together, let's support Malaysia move towards a more progressive, confident and globally respected nation. Because when Malaysia wins, we all wins. ART bukanlah satu ancaman tapi satu langkah maju ke hadapan. Ianya menuju Malaysia yang berdaya saing, bermaruah dan dihormati di peringkat global. Salam Malaysia Madani.